Menjadi seorang yang fasih dalam digital adalah satu keperluan dengan perubahan dan perkembangan dunia hari ini. Kadar peningkatan capaian internet mula meningkat pada tahun 2022 dan kini hampir 100% internet digunakan untuk menjalani kehidupan harian. Mesti kawan-kawan ingat saya hafal skrip kan? Jom, saya tunjuk satu rahsia. Ini televisyen. Televisyen ini salah satu daripada alat teknologi yang boleh menjadi bahan digital dalam beberapa cara. Pada bentuk tradisional kepada digital dan memberi akses kepada sesiapa sahaja, tidak kira tempat atau pada bila-bila masa sahaja. Bahan digital merangkumi penggunaan medium teknologi sebagai satu proses pengaliran, penyebaran dan pemprosesan maklumat yang menggunakan perantaraan teknologi. Misalnya, pencarian maklumat boleh dibuat melalui beberapa platform yang sedia ada seperti D5, Google, ChatGPT dan Gemini. Nak baca buku? Dalam U-Pustaka pun ada. Teknologi maklumat tidak terhad kepada internet dan komputer sahaja, tetapi ia melibatkan televisyen, telefon pintar dan tablet dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. Ini dan ini. Semua ini adalah bahan digital. Canggih kan? Kalian tahu kewujudan teknologi hari ini sesuai digunakan mengikut keperluan sama ada kepada murid mahupun guru. Tapi diingatkan ya, kita perlu menjadi pengguna yang bijak. Percaya atau tidak, visualisasi yang dipaparkan membolehkan pembelajaran lebih jelas dan ia menjadi satu fleksibiliti kepada cikgu-cikgu untuk menerapkan pelbagai kaedah pembelajaran. Tak percaya? Jom ikut saya. Penyediaan bahan pembelajaran interaktif yang menarik seperti video, kuis dan permainan pendidikan telah memberi peluang kepada murid untuk belajar secara aktif dan mengasah kemahiran mereka dalam cara yang lebih menyeronokkan dan berkesan. Ia juga telah menggalakkan penglibatan murid-murid melalui bahan multimedia yang menarik sekaligus mewujudkan persekitaran pembelajaran yang dinamik. Saya mula menggunakan bahan digital dari tahun 2020 semasa PDPR. Dari situlah saya menyedar bahawa penggunaan digital dalam bahasa Inggeris sangat menggalakan budak dalam penglibatan semasa pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Dari situlah saya menjadikan bahan digital ni satu rutin dalam kelas saya. Thank you, Madam Darshini. Menarik dan seronok kan? Pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan dengan adanya penggunaan alat dan bahan teknologi. Setakat 10 Julai 2024, sebanyak 89% guru aktif menggunakan platform D5 dalam pendidikan. Ini membuktikan bahawa pembelajaran yang berterusan melalui penggunaan pelantar D5 dan bahan digital yang optimum berperanan penting dalam pendidikan digital. Saya Muhammad Zikri bin Muhammad Faiz, wartawan cilik, klik 141. Terima kasih kerana menonton.